Assalamualaikum semua, selamat kembali ke MZ Channel. Okey, masih lagi dalam video DIY dan video V100. Saya nak tukar tayar hari ni, masuk tayar GP ni. Beli kat Shopee je sepasang ni, nak gantikan tayar lama yang dah 10 tahun lebih ni. Untuk nak buka yang tayar lama tu, pastikan kita ada valve remover. Tayar valve remover ni, so kita buka dia punya valve ni, ataupun kita panggil nut lah kan. Kita dah buka supaya angin tu boleh keluar habis. Kemudian saya gunakan motor untuk bantuan lah. Tongkat ni ataupun tongkat single stand lah, senang. Single stand saya akan buka sampai habis. Kemudian letak tayar tadi tu bersama dengan rim dekat sini. So bila letak kat sini, saya tengok sikit lah. Sekejap lah. Okay. Bila letak kat sini, okay, turun habis. Contoh lah ya. Okay. Jadi kita kan tekan tayar di bahagian ini. Jadi kita gunakan berat motosikal tadi untuk menekan bahagian tayar ni supaya dia punya bibir tayar yang lama ni dia terkeluar daripada dia punya bahagian yang paling atas tu. Kalau tengok rim motor, dia ada bahagian yang ni atas, yang ni yang bahagian tengah-tengah tu dia tenggelam sikit lah. So kalau tayar lama dia akan berada di sini, jadi agak sukar ataupun agak susah lah untuk kita mencongkel tayar tu sebelum tayar tu berpisah ataupun dia longgar daripada rim. Jadi gunakan kaedah ni lah. Ada juga guna kayu. Saya juga pernah guna kayu, maknanya guna kayu yang tebal, letak sini, tekan. Jadi kita punya kekuatan badan dia tak boleh nak nak menekan lah, supaya bagi satu tekanan pada tayar lama tu untuk dia ke bawah ataupun dia turun daripada bibir yang tinggi jadi ke bibir yang tengah-tengah. Maknanya dia boleh longgar lah. Jadi saya gunakan kaedah tu lah. Sedikit perkongsian lah ya. Okey, harap-harap membantu lah kepada siapa yang nak buat ataupun nak tukar tayar di rumah lah tanpa menggunakan tayar mesin remover tu. Saja nak kongsi lah pengalaman yang ada sikit ni. Okey, kalau nak pasang tayar tubeless macam ni, Suzuki V100, so rim size 10, jadi dia punya ruang ni agak pendek, diameter dia berbanding dengan kalau rim 17 apa semua kan, yang motosikal biasa. Okey, untuk nak pasang dia, kita dah pasang macam ni, kita dah pasang, tinggal lapisan luar ni kan, tinggal lapisan luar je nak masuk. Okey, jangan masuk tayar yang sebelah nut dulu, sebab nanti bila kita nak pasang, kita akan masuk bahagian sini dulu. Okey, bila masuk bahagian sini, kita akan tekan bibir tayar ni ke bawah maksima yang boleh. Maknanya dia tenggelam lah. Dia tenggelam. Kalau dekat rim tu kita tengok dia ada macam longkang kan, rim berbentuk V ataupun bentuk U. So bibir ni akan berada di tengah-tengah tu, maknanya di bahagian paling dalam. Bila bahagian paling dalam, katakan kita dah masuk separuh tadi kan, jadi kedudukan tayar ni dia akan masuk ke dalam rim ni secara maksima. Jadi tinggal bahagian ini untuk dicongkel. Jadi memudahkan sikit untuk kita mencongkel bibir tayar ni masuk ke rim lah. Kalau kita masukkan sebelah sini dulu, okey, kalau kita masukkan yang sebelah tube ni dulu, okey, kita tak boleh tekan tayar yang bahagian sini, kita tak boleh tekan semaksima ataupun masuk ke bahagian tengah longkang sebab ada nut kat situ. Ini kalau yang pakai manual lah, macam saya pakai manual. Saya tak guna tayar changer tu ataupun bawa kedai, sebab kebanyakan tayar memang walaupun tubeless saya buat sendiri lah. Okey, dia macam ni lah macam ni kedudukan tayar tu bila kita dah masukkan dia. Jadi bila kita masukkan sebelah sini, kita tekan. Okey, dia sebelah atas ni dia boleh masuk kan. Jadi bila kita tekan sebelah bawah macam ni,
dah masuk tengah-tengah ni kan. Okey, sebelah atas ni lebih mudah untuk kita masukkan ke dalam menggunakan penjongkir ni lah. Ada mudah sikit. Sebab apa? Kedudukan tayar tu dah termasuk bahagian bawah. Jadi ruang dia kita nak umpir tu dia lebih luas. Okey, macam ni nampak. Tayar dah pun masuk ke dalam bibir rim dengan cantik. Bila dah masuk macam ni, untuk nak pump pula, untuk nak naikkan tayar tu semaksima ke bahagian bibir rim yang paling atas ni, jangan pasang dia punya tayar valve ni dulu, ataupun nut ni yang pasang dulu. Nut tayar ni kita panggil nut tayar. Okey, gunakan air blower ni, air blower gun ni. Maknanya dekat dia punya sini bahagian dah kosong, tak ada valve untuk menghalang. Jadi kita pakai angin direct. Kita letak air blower ni kat sini, dan kita pump, dia akan naik lah. Dia akan naik dan dia ada bunyi plop pop pop. Dia akan, maknanya bahagian bibir tayar tu dah bersentuh dengan bahagian paling atas di bahagian rim ni lah. Jadi bila dah kembung sampai maksima sebelah sini dan sebelah belakang ni, kita tarik air blower gun ni, kita tutup kejap dan kita pasangkan dia punya tayar valve ni. Kemudian baru kita guna kepala yang untuk kita isi angin ni. Sebab kalau kita guna kepala ni terus, nak tekan ni macam mana kan? Nak tekan ni, dia punya ni, tekan dia ni macam mana kan? Kemudian kalau kita pasang dia punya valve pun kat situ, jadi kita nak tembak tu angin dia tak cukup kuat ataupun tak cukup laju untuk memberi tekanan yang maksima kepada dalam tayar ni, untuk menolak bibir tayar ke bahagian yang paling atas rim ni. Okey, harap dapat ya. Alright. Saya nak tunjuk tak boleh sebab stand saya dah rosak. So anak saya pun ada kerja, nak suruh dia buka handphone pun tak boleh. Jadi saya cerita, harap-harap dapat gambaran lah. Itu kalau siapa yang ada kompresor lah, sebab dia kena ada angin ataupun tekanan udara yang cukup kuat. Kalau pakai pump tangan tu memang tak boleh lah, saya rasa. Okey, selesai masuk angin dekat tayar. Saya akan terus pasang tayar ni dekat Dewi. Jumpa dalam video. Assalamualaikum. Zaz.